lagi? Tekan butang subscribe tu cepat. Kalau tak... Ish, kau ni mood sopan. Hai semua, kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Woi korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasa yang korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Masa berpenaklukan. Lepaskan aku berlaran! Anda boleh jadi Mecha Mato dengan Mechanizer. Mecha Bot, Mechanize! Shot is gun! Mecha Blaster! Unlock lagi 56 kad robot dan mod Mechanize dari pack Mecha Strike. Mechabot Mechanize! Sakitnya perut aku. Sana Mato! Robot jahat Predator tengah bagi minuman yang tak berkhasiat. Soda! Kita kena hentikan dia. Ha? Mechabot Mechanize! Mecha Full Fresh! Susu Pop Fresh! Susu Pop Fresh! Ha, ni baru betul. Full Fresh! Segar dan sedap kan? Amat terbesar dia untuk penalti. Mampukah dia menjadikan gol? Rembatan kencang, super Amato. Ya! Yeay! Mechabot, Mecha bolos! Bola! Woi, mana Aci? Kasut burung kau ni kacau. Aku dah nak tangkap dah tadi. Itulah namanya skill kasut terbang. Ha? Kasut terbang aku koyak. Aduh, kena beli kasut baru ni. Ha? Jom pergi Italia, Mato. Aku selalu beli kasut kat situ. Kita beli kat sini je dah lah. Tak cantik. Desain buruk. Tak sesuai. Tak menari. Tak cool. Hai, dah banyak kedai kita cari ni Amato. Semua kau tak nak. Nak cari kasut ni kena teliti. Biar kena dengan jiwa. Macam macam kasut tu. Warna yang mengancam. Reka bentuk yang menarik. Kasut idaman. Kasut ni kan sama dengan yang kau pakai ni. Alah, kasut ni je yang kena dengan jiwa aku. Kau tengok tu. Ada diskaun 50%. Lepas diskaun, mesti harga dia murah. RM200. Mahalnya. Mahal? Tak apa, Mato. Aku belanja. Banyaknya duit kau, Pian. Ini nak beli kasut ke kedai kasut? Tak apa, Pian. Abah pernah pesan, kalau kita nak beli sesuatu, kena guna duit sendiri. Betul tu. Abang aku punya abang cakap, bila kita guna duit sendiri, barang tu jadi lebih bermakna. Kan? Mesti kau pun selalu beli guna duit sendiri, kan, Dik? Terima kasih belanja aku, Pian. Kau ni, Dik.
Tadi kata guna duit sendiri lebih bermakna. Tapi tak ada maknanya aku nak kumpul beratus-ratus dalam masa 5 hari. 5 hari? Mana aku nak cari RM200 dalam 5 hari? Rasanya ada kat sini. Jumpa 10 sen. Aku dah berjaya kumpul sebanyak 40 sen. 40 sen aja. Beli tali kasut pun belum tentu dapat. Ini baru permulaan. Kalau aku cari lagi, jumpalah. Apa Abah buat tu? Jangan susah-susah, Abah. Biar Amato yang tolong. Kerja macam ni, bagi anak muda je yang buat. Macam ni lah anak Abah. Rajin menolong. Nanti Abah bagi upah. Upah? Betul ke dapat upah, Abah? Betul lah. Cepat potong rumput, cepatlah dapat upahnya. Aku kena siapkan cepat ni. Jom kita mula kerja. Mekabot, mechanize. Woi, apa susah libatkan aku? Mecha mower. Makan rumput tu, Mekabot. Aku rumput Abang tu dah siap potong rumput. Wah, boleh tahan. Nah upahnya. Upah koko ais je. Okeylah tu. Upah juga kan? Ya. Terima kasih, Abah. Amato, sini kejap. Ada apa, Uncle Gobi? Tolong potong rumput rumah Uncle boleh? Lampu Uncle tak sihat. Jadi, tak ada siapa nak makan rumput ni. Nanti Uncle kasih upah lah. pula. Baik, aku cabut dulu. Upah? Bukan upah air koko kan? Ayo, bukan. Uncle upah duit lah. Duit? Boleh, Uncle Gobi? Mekabot ni memang suka makan rumput. Bila masa pula aku suka? Mecha mower. Mekabot, mechanize. Makan banyak-banyak Mekabot. Nanti cepat besar. Apa aku melembu? Akhirnya aku senang lah. Uncle Gobi dah siap. Bagus. Nah, upah RM5. Wah, upah aku yang pertama. Baiklah, aku akan simpan duit ni untuk beli kasut idaman. Makan-makan. Aku belanja. Wah, terima kasih Abang tu. Sedapnya. Hilang rasa rumput. Hei, kalau kau boros macam ni Amato, sampai bila pun kau tak dapat beli kasut baru tu? Halah, relaxlah Mara. Banyak lagi baki ni. Tinggal 20 sen je. Aduh, terboroslah pula. Alah, apa susah? Kumpullah balik. Kita ni kan superhero. Yelah, kita jadi superhero untuk Untuk minta duit perlindungan. Monthly subscription.
Siapa subscribe, kita tolong. Macam. Superhero mana boleh minta duit? Betul cakap Amato tu. Tapi, korang boleh guna kuasa korang untuk bekerja dapatkan duit. Mato. Tadi satu rumah je, kau dah dapat upah RM5. Kalau 10 rumah... Kalau satu rumah, RM5. Kalau 10 rumah, dapat RM50. Kalau sehari dapat RM50, 4 hari dah RM200. Dapatlah aku beli kasut baru tu. Okey, aku akan mula bekerja esok. Esok? Kenapa bukan hari ni? Sebab hari ni healing. Di tepi sungai Kota Hilir yang indah. Okey, hari ni kita potong rumput RM5, cat pagar RM5, petik kelapa. Boleh dapat RM50 hari ni. Lepas tu makan cendol sampai duit habis. Sebab kau boros. Kau ni. Tapi betul juga. Nanti aku terboros lagi macam semalam. Macam mana ni? Apa susah? Kau simpanlah duit tu dalam tabung. Tabung? Aku ada idea. Mechabot Mechanized. Mecha tabung. Aku jadi tabung kau. Iyalah, tugas kau jaga duit aku. Jangan bagi aku boros. Aku minta macam mana pun, kau jangan bagi. Menarik. Ingat, apa pun yang berlaku, jangan bagi. Baik, arahan diterima, Tuan. Bagus, jom mulakan kerja. Mecha Panther. Mecha monyet. Yang ni ke? Penatnya. Panas pula tu. Motor aiskrim datang. Panas-panas ni, sedap dapat makan aiskrim. Mechabot, keluarkan duit cepat. Tak boleh. Apa sal pula? Keluarkan je lah. Tak boleh. Kau yang suruh aku jaga duit ni kan? Aku minta macam mana pun, jangan bagi. Keluarkan je lah sikit. Tak boleh. Aduh. Kan dah jatuh, degil lagi. Kau tolak aku. Kau ni memang nak kena. Bagilah duit tu. Aku takkan bagi. Tengok. Kan dah terlepas. Baguslah. Jimat duit kau hari ni. Betul juga. Dah ada RM50 hari ni. Esok kita sambung. Hai Uncle Gobi. Uncle nak potong rumput tak hari ni? Ayo, kan baru potong hari tu. Belum sempat tumbuh lagi lah, Amato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makcik ada nak potong rumput tak? Rumah makcik ni tingkat 4 nak. Mana ada rumput atas ni? Ada nak potong rumput tak, bang? Tak ada, Dik. Terima kasih. Kak, nak saya cat pagar tak? Tak apalah, Dik. Terima kasih ya. Aduh, macam mana ni Amato? Langsung tak ada upah hari ni. Tak apa. Tak ada rezeki hari ni, esok kita cuba lagi. Esok mesti ada. Hari ni pun tak ada upah lagi. Uish, 2 hari tak ada upah. Sebab kan kau nak beli kasut tu, Amato? Itulah. Esok hari terakhir jualan murah tu. Aku baru ada RM50.
Tak apa Amato. Biar aku tambah duit kau tu RM50,000. RM50,000? Ambil lah Mato. Selesai masalah. Tak boleh. Aku tak nak ambil jalan mudah macam ni. Aku nak duit tu hasil titik peluh aku sendiri. Okey. Kalau kau tak nak duit aku, biar aku tolong kau cari duit. Yang tu boleh. Kita sama-sama cari duit. Kak, kenapa ni? Kereta akak ni, Dek. Ada burung buat kerja. Ish, kotornya. Peluang ni. Tak apa, Kak. Kita orang boleh tolong cuci kereta akak. Betul tak, Mato? Betul tu, Kak. Upah RM5 aja. Tak apalah, Dek. Akak selalu hantar car wash je. Kita orang ada promosi, Kak. Cuci 5 kali, dapat 1 kali cuci free. Cuci free? Ui, akak memang suka free-free ni, Dek. Boleh, Dek. Cuci bersih-bersih ya. Baik, Kak. Wah, bijaklah, Pian. Okey, kau cuci kereta ni, biar aku cari customer lain. Okey, masa untuk bekerja. Megabot Mechanize. Mecha Water Blaster. Sakitnya perut aku. Sana Mato. Robot jahat Predator tengah bagi minuman yang tak berhasiat. Kita kena hentikan dia. Megabot Mechanize. Mega Farm Fresh. Susu Farm Fresh. Susu Farm Fresh. Ni baru betul. Farm Fresh. Segar dan sedap, kan? Mecha Water Blaster. Amato, kereta ni pun nak cuci. Nak pakai mana ya? Cuci 5 kali, dapat 1 kali cuci free. Wah. Nah. Percaya. RM5 campur duit tadi. Wah, dah ada RM180. Lagi RM20 je Amato. Kena cuci 4 kereta je lagi. Kita cuci je satu kereta dengan harga RM20. Pian, apa lagi? Suruhlah ayah kau cuci kereta kat sini. Tapi ayah aku tak ada kereta. Dia cuma ada helikopter, jet, bot, kapal selam. Dek, tolong cuci teksi abang ni. Boleh bang, RM20 aja. RM20? Mahalnya. Tak jadilah. Nanti bang. Harga RM20 tu termasuk sekali dengan polish. Sekali dengan polis? Ui, murah tu. Jadilah dek. Kasih kilat sikit ya. Boleh bang. Percayalah Pian. Megabot Mechanize. Mega Police. Mukaku. Dah bang. Teksi abang dah siap. Wah. Teksi siapa kau cuci ni, dek? Teksi abang yang ni lah. Datuk, ini teksi siapa? Robot jahat KB dikesan. Robot jahat? Abang tercampur. Weh,
ni? Bayar upah aku. Mekabot, mechanize. Weh, jangan lari. Taksi! Kau ingat kau boleh lari? Awak tu! Aduh, sakitnya. Bayar RM20 cepat! Okey. Saya bayar. Ha? Akhirnya, aku dah ada RM200. Kasut baru, mu tunggu amat tu datang. Dah sampai, Encik. Selamat membeli kasut baru ya. Saya gerak dulu. Jangan ingat kau boleh lari. Masuklah kau ke dalam mechanizer. Robot jahat KB ditangkap. Okey Mekabot, keluarkan duit. Baik! Apa sal 100 je? Mana lagi 100? Lagi 100 tu aku ambil. Apa sal kau ambil? Kita kan bagi dua. 100 untuk kau, 100 untuk aku. 50-50. Pandai-pandai je kau bagi dua. Tu duit akulah. Pasal pandailah aku bahagi dua. Itu kan duit kita. Kita sama-sama buat kerja. Jadi... Itu duit akulah. Bagi balik duit 100 aku tu Mekabot. Duit tu dah habis. Dah habis? Iyalah. Aku dah guna duit tu beli karipak, beli cendol, beli pizza. Macam-macam lagi lah aku beli. Jadi... tak cukuplah duit aku nak beli kasut ni. Cukup. Kau ada RM100 kan? Kau belilah kasut tu sebelah. Mana ada orang jual kasut sebelah je? Dah ada orang beli kasut tu. Sia-sia je lah usaha aku selama ni. Alah, kau cari je lah kasut lain. Kau tak faham Mekabot. Kau tak pakai kasut. Kasut ni. Apa? Cuba pakai. Muat tak? Abah, belikan kasut ni untuk Amato. Muat Abah, muat. Terima kasih Abah. Terima kasih kat kamu, Amato. Kamu buat Abah rasa bangga sebagai seorang ayah. Abah kagum tengok kamu bekerja keras untuk capai keinginan kamu. Abah juga yang ajarkan. Kalau nak sesuatu, kena usaha sendiri. Pandai anak abang. Apa lagi Abang tu? Kasut dah dapat. Duit 100 tu, kita joli lah. Tak boleh. Duit 100 ni, aku nak menabung. Bagus tu. Ambil letak kat aku. Jangan harap.
jadi Mekamato dengan Mechanizer. Mekabot, Mechanize! Shot is gun! Mecha Blaster! Unlock lagi 56 kad robot dan mod Mechanize dari pack Mecha Strike. Mekabot, Mechanize! Sakitnya perut aku. Sana Mato! Robot jahat Predator tengah bagi minuman yang tak berhasiat. Kita kena hentikan dia. Ha? Mekabot, Mechanize! Mecha Farm Fresh! Susu Farm Fresh. Susu Farm Fresh. Ha, ni baru betul. Farm Fresh! Segar dan sedap kan? Yes, mau order apa? Teh tarik panas! Teh Ice is number one. Kau betul-betul macam aku! Ha? Marilah. Boy Play! Go! Hamba, Boboiboy, sopan. Kalau ada sumur di ladang, buah keranji dalam perahu. Dari gaduh, baik bertenang. Apa lagi deh? Kita minum dulu. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost kini di pasaran. Terbaru, dapatkan figura Boboiboy sopan kini di pasaran.